Assalamualaikum. Jom kita lihat untuk 2026 apa update terbaru untuk kita masuk ke Thailand melalui laluan darat. Untuk memasuki Thailand menaiki kenderaan di darat, kita perlu declare kenderaan di Custom Thailand. Kita memerlukan pertama pasport yang sah 6 bulan validiti dan ke atas, kedua geran asal kenderaan, ketiga insurans kenderaan Thailand yang compulsory dan borang custom TM2, TM3 yang mana borang ni boleh dapat masa kita beli insurans di sempadan. Dah ada semua dokumen, pergi ke kaunter A untuk semakkan semua dokumen dan ambil nombor di kaunter yang sama. Yang canggihnya sekarang, tak perlu beratur panjang macam sebelum ni sebab dah ada sistem nombor. Lepas dapat nombor, kita boleh duduk lepak-lepak, pergi toilet, layan handphone sampai nombor dipanggil. Bila nombor dah dipanggil, sediakan semua dokumen dan submit je semua dokumen tu. Kalau ada previous saman, kena clearkan dulu dan pegawai akan bagi satu borang yang kita perlu sign pada 3 tempat. Dan tada, dah siap untuk masuk Thailand. Yang ni paling penting, masa nak keluar dari Thailand, pastikan korang pulangkan borang ni pada kaunter nombor 8. Ingat, kalau tak, good luck bayar saman untuk next trip. Bye!